so good. You, kenapa you suka sangat blueberry cheesecake ni ya? Entahlah. Sebab I suka. Oh, sangat deepnya jawapan you. Suka jawab dengan ringkas Habis tu soalan you pun senang je. I pun jawab senang je lah. You, kalau I cakap yang I pandai buat kek macam ni, you percaya tak? Gila tu. Nipu. Iyalah, I nak tipu you apa I dapat. I memang suka baking-baking ni. Bila I boring-boring, nanti I tengok buku-buku resepi, I pilihlah resepi apa I nak try. In fact, kek yang I buat lagi sedap tau daripada kafe ni. Ya ke? Setahu I, you tak makan benda-benda manis ni. I cakap I suka baking je. I tak cakap I suka makan. Peliklah dia ni. Betul lah. Tak semesti kalau you buat sesuatu, you kena suka kan? Yalah, betul lah tu. Lupa pula. You pernah cakap kat I, mencintai tak semestinya memiliki. Sama kan? I rasa you salah faham maksud I. Tak payahlah nak faham kat I. Dah faham sangat dah. In case lah one day, if anything happen in relationship ni, I dah ready dah. Tapi you tahu kan, I memang sayang kat you. Ya, I pun sayang sangat dekat you. Tapi you tahu kan, yang mak angku dengan pak angku takkan terima I. Elah, tapi yang nak kahwin you adalah I, bukan mereka. Tapi mereka yang you cakap tu, mak bapak you. Aduh, boleh. Thank you, Mami. Masakan Yana sedap. Allah. Kalau Yana tak ada pun, tak balik pun, Mami kena masak juga. Ni Walid nak makan. Siapa nak masak? Okey, fine. Yana cakap ada benda yang Yana nak cakap. Ceritalah. Semalam, Yana jumpa Azri. Tapi yang nak kahwin you adalah I, bukan diorang. Tapi diorang tu tetap mak bapak you. Yes, and I akan usahakan sampai diorang terima you sebagai menantu. No, sayang. Tak payah. I tak nak you susah-susah. I tak nak you jadi anak derhaka. Faham tak? Look, I tahu benda ni memang susah. Tapi I janji, I tak akan lupakan hati you, okey? Sayang, jangan berjanji. Benda yang you sendiri tak mampu nak buat, sayang. Yana, listen to me. Apa-apa pun yang berlaku, I tetap nak kahwin dengan you. Okey? I takkan sia-siakan hati you. Jom. Kita migrate pergi Australia. I sambung study kat sana. Lepas tu kita kahwin and kita tinggal kat sana. Okey? No, jangan buat kerja gila boleh tak? Sayang, habis tu company I dekat sini macam mana? You tahu Ayana Publication tu jiwa I kan? Tak. Kali ni, I dah betul-betul nekat nak kahwin dengan you. Kita kahwin, ke sayang? I janji, I takkan sia-siakan hati you. Tapi sayang... Andai kata kalau papa I nak buang I sekalipun, I okey, I akan terima. Sebab I yakin dengan apa yang kita ada sekarang. Kita pergi Australia dan kita mampu berdikari. Okey? Yana, tepuk dada tanya selera. Walid tahu Yana dalam dilema bila Haziq ambil keputusan nak berpindah ke Australia dan menetap di sana. Dan susah bagi kamu tu untuk lepaskan Ayana Publication. Kalau Haziq lamar Yana dan tinggal di KL, Walid percaya keputusan tu ada pada Yana. Itulah masalahnya, Walid. Ayana Publication memang jiwa Yana. Mustahil Yana nak lepaskan Ayana Publication. Tapi kalau migrate pun, still Ayana boleh menulis. Still company boleh jalan macam biasa. Tapi Mami dengan Walid tahu kan Yana macam mana. Itu yang pening tu. Yana, Mami memang bangga dengan Yana. Sebab Yana kalau buat keputusan, Yana akan jalan terus. Yana takkan patah balik. Tapi, cuma kali ni je Yana balik ni. Mesti ada apa-apa ni kan? Mami, Yana buntu, Mami. Ya Allah, Mami, apa yang Hazrat minta tu memang tak logik. Memang tak masuk akal. Balik, Mami. Yana tak nak kahwin tanpa persetujuan, tanpa restu keluarga dia. Tak nak. Itu pasal dia. Biasa syarikat.
Yana dengar sini. Mami tahu Yana akan buat keputusan yang terbaik untuk diri Yana. Cuma macam biasalah. Apa-apa hidup kita ni pun ada pro and cons. Cuma Yana kena hadaplah dengan family dia macam mana. Cuma sekarang, mampu tak Yana uruskan company Yana tu daripada jauh? Yana, apa saja keputusan Yana buat kami setuju. Ya, sebab kami percaya yang Yana tu boleh berfikir dengan bijak. And after all, you gonna live your life, right? Cantik. Yana dah ceritakan segalanya pada kami. Jadi, saya serahkan semua keputusan tu pada dia. Aunty harap Rick jagalah Yana elok-elok Cuma satu je Aunty nak pesan, kalau boleh jangan belakangkan keluarga. InsyaAllah, Aunty. Selesai je majlis tu dan kami sampai je ke Australia, Rick akan terus bagi tahu keluarga Rick. Rick akan jaga dan pertahankan Ayana. Keluarga Rick boleh cakap apa je pun, tapi Rick tahu yang Ayana adalah yang terbaik buat Rick. Alhamdulillah. Lega hati kami. Rick rancangkan nak buat majlis pernikahan tu pada hujung minggu ni. Dan lepas tu terus berangkat ke Australia. Majlis tu pun janji penuhi syarat wajib, ijab dan kabul. Dah cukup lah kan? Cepat. Jadi Rick dengan Yana dah buat kursus kahwin ke? Dan dah daftar perkahwinan tu? This is for you. Kek. Hari ni bukan hari jadi iPhone. Blueberry cheesecake, my favorite. Besarnya. You beli kat kedai selalu kita dating tu Rasa dulu. Rasa dulu. Okey. Dalam sikit. So nice, so good. Tapi tak sama macam dekat kedai yang kita dating tu pun. You, yang ini khas untuk you. I sendiri buat. Tipu. Betul lah. Okey, kalau you nak tahu kan, dia sebenarnya resepi arwah isteri Pak Osman. So, I ikutlah resepi dia bulat-bulat. And Pak Osman pun dah try. Dia cakap memang pas, sebiji rasa dia. Betul. Okey, fine. I percaya. Kali ni I percaya. You are amazing. Biasa je. You are amazing. Padu gila you punya kek. Sedapnya. Lepas ni, hari-harilah I buatkan kek untuk you. Nak buat apa? Saya gemuk ke? Mami. Kau main lagi ni nak ambil air minum. Nak kek? Mami tak nak lah. Kafe ni. Yana? Hai. Tak siap lagi ke? Dah nak siap dah. Cepatlah. Ni, Tok Kadi dengan saksi tu dah dalam perjalanan tau. Dah nak sampai ke, ya Allah. Nervous. Kenapa tak payah nervous sangat ni? Haziq mana? Telefon Haziq cepat. Mami nervous. Alah, terus berpeluh tangan ni, ya Allah. Mami. Awak jangan sedih. Kita tak sedih, kita nervous je lah. Wah, cantik. Kenapa tak angkat? Takkan tengah siap lagi. Patutnya kan dah gerak. Dia berjalan. Hello? Assalamualaikum, Cik Yana. Pak Osman ni. Pak Osman, Hazrik mana? Kenapa saya telefon tak dapat? Apa dah jadi dekat Hazrik? Kenapa dia tak sampai-sampai? Minta maaflah, Cik Yana. Pak Engku dengan Mak Engku dapat tahu rancangan Cik Azrik nak menikah dengan Cik Yana. Lepas tu? Pak Engku dan Mak Engku bertegas
tak izinkan pernikahan dini. Sekarang ni Hazri dah pun berlepas ke Australia. Azri. Rasa kek tu tak pernah berubah kan? Yana. Yana. Yana, please. I cuma nak cakap sekejap aja. Nak cakap apa? Nak sembang apa lagi dengan I? Cerita bohong apa yang nak cerita dekat I sekarang ni? Yana, I tahu I salah. I tahu kesalahan I memang terlalu besar untuk you. Dan I tak minta you maafkan I. Tapi cukuplah sekadar you duduk dulu. Dengar dulu penjelasan I. Nak jelaskan apa lagi? 5 tahun you tinggalkan I, hari ni you datang, you nak jelaskan apa? So dengan ni, kek bodoh ni, you ingat you boleh settle lah semua dosa-dosa you. Tolonglah Yana. Sekurang-kurangnya you nak kena tahu kenapa I buat macam tu dulu. 5 tahun tu bukan masa yang sekejap Yana. Tapi 5 tahun juga yang I tunggu saat ni nak jelaskan segalanya kepada you. Dalam 5 tahun, macam-macam teknologi ada. Kenapa sekarang baru nak cakap I? Dah lah Azri, I dah lama lupa kisah Sinta. Dah lama dah anggap you mati. Okey, jangan masak I. Yana, I sakit. Sebab tu I terpaksa tinggalkan you 5 tahun dulu. Saya jujur lah saya nak habaq. Saya memang tak ada perasaan apa langsung kat dia. Saya pernah habaq lah kat dia. Saya anggap dia macam adik saya. Aku faham apa yang Amir cuba jelaskan. Cuma Maira tu dia tak ramai kawan. Tapi bila dia kenal dengan Amir, dia rasa selesa. Sebab itulah macam seolah-olah dia nak kawal Amir. Cik Azri ke? Ya saya. Okey. Berapa semua? 250. Okey, kejap. Okey, pakai QR boleh kan? Boleh. Okey. Terima kasih. This is for you. Not funny. You cakap you sakit kan? Explain lah. Yana, boleh tak kalau kita duduk kejap? Sekejap je.
Saya memang tak boleh, Uncle. Saya bukan hampa. Bila saya dengan dia, Uncle, saya jadi pening, Uncle. Tak tahu nak kata macam mana. Uncle tak pernah cerita dengan Amir kan apa yang berlaku. Era, sabar ya nak. Semuanya Allah dah takdirkan untuk kita. Untuk arwah Mama. Mungkin senang bagi Papa untuk bercakap. Tapi susah untuk kita hadap. Sekelip mata je. Mama tak ada. Maira dah tak ada mama, Pak. InsyaAllah, Maira. InsyaAllah. Kita tempuhi ujian ni bersama dengan sabar. Allah nak uji kita. Nak tengok sejauh mana keimanan kita pada dia. Cik Maira, ni makanan je. Nanti makan, Pergi keluar dulu ya. Dia dulu. Bek, sini tak? Ya, Datuk. Maira macam mana? Masih bersedih? Oh, dia kurung kat bilik tu, Datuk. Saya ajak makan, dia tak mau. Saya hantar makan kat bilik pun tak luak makanan dia, Datuk. Saya risaulah, Datuk. Saya tahu bukan mudah untuk terima keadaan ni. Cuma dah dekat hampir sebulan dia macam tu. Saya risau. Takut dia jatuh sakit nanti. Itulah. Tu semalam kawan dia datang. Lepas tu dia kata dia tak nak ada ganggu. Macam mana, Datuk? Nak tolong dia tu supaya dia okey? Tak apalah. Nanti saya akan fikirkan. Cuma pastikan Maira tunggu bawa makan. Dan jangan hantar lagi makanan ke bilik dia. Baik, Datuk. Saya naik atas dulu ya. Yalah. Maira, jom tu makan. Maira.
Maira. Sampai bila Maira nak macam ni? Maira bangun kejap. Maira makan tak ubat anti-depression tu? Kalau Maira tak makan, macam mana sampai bila Maira nak layan manic Maira tu? Papa cuba nak bantu Maira. Jom, kita keluar. Disebabkan kematian mama Maira, Maira alami depression. Sampai kawan-kawan dia ajak keluar pun dia tak nak keluar. Dia berkurung je dalam bilik. Uncle terpaksa bawa dia jumpa psikiatris. Selepas didiagnos, dia dapati hidap major depressive disorder. Selepas Amir tolong dia waktu kereta dia rosak tu, Uncle tengok dia dah perlahan-lahan makin sembuh. Tapi sebelum tu, dia tak nak pun makan ubat anti-depression tu. Uncle faham. Uncle faham apa yang Amir cuba jelaskan. Cuma, Uncle akan cuba cari masa yang sesuai untuk Uncle cakap pada Maira. Saya ni Uncle sebenarnya, saya okey je nak berkawan dengan dia. Cuma, Uncle faham saya ada kehidupan saya, kerjaya saya. Uncle tahu tak, dia ada ugut saya nak main office. Dan ni saya nak minta Uncle sembang dengan dia benda ni. Settle pasal ni, jangan sampai dia main office. Uncle, kalau dia main office saya punya bos perempuan. Uncle tahu perempuan macam mana. Dia punya garang macam singa. Walaupun dia bukan singa, kalau singa jumpa dia Uncle, singa pun lari. Uncle faham ke saya cakap ni? Uncle faham. Tapi apa pun Amir, Uncle nak ucapkan terima kasih pada Amir. Sebab Amir dah banyak berkorban masa untuk layan perangai Maira tu. Sama-sama Uncle. Tapi Uncle, sungguhlah saya tak percaya langsung dia ada depresi. I sakit, Yana. Pagi hari pernikahan kita tu, I dapat tahu yang penyakit I tu semakin bertambah serius. So dengan alasan sakit ni, you boleh tutup semua kesalahan you pada I, Walid dan Mami. You tahu tak betapa malunya Walid dan Mami, betapa sakitnya I. Tetamu semua dah sampai. Pengantin lelaki sampai sudah tak sampai. I faham. I tahu I salah. Tapi I tak mampu nak bagi tahu you waktu tu. Kenapa? You ingat kalau you bagi tahu I time tu, I akan batalkan pernikahan. Selfish. Otak I buntu waktu tu, Yana. I tak tahu I nak buat apa. I rasa macam time tu, bila-bila je I boleh mati. Mati tak sekarang? Tak After 5 years, you datang dekat I dengan sihat walafiat macam ni untuk explain benda ni. Drama apa you nak bentangkan kat I sekarang? 5 tahun I dekat sana. Tiap-tiap hari I seksa teringatkan you. Okey, ni semua dah settle. Nak buka FB jap lah. Nak tengok budak-budak tu dah upload ke belum novel tu. Okey, password. Okey. Apa benda ni? Kenapa tiba-tiba viral pula novel-novel aku ni?
nak baca komen lah. Komen. Baca tajuk pun tahu sampah. Macam mana boleh lepas buku macam ni? Wujud rupanya penulis tak bertamadun macam ni. Rasanya kena laporkan buku-buku yang macam ni. Yang platform e-book pun bersepah sampah macam ni. Patutlah akhlak budak sekarang ni lain macam. Jijik. Uish. Saya nak awak call Cik Zamir, lawyer kita tu. Duduklah, macam susah sangat je hidup awak ni. Duduklah. Tak apa Cik Ena, saya lebih selesa berdiri seluar ketat. Okey. Saya nak awak call Encik Zamir, lawyer kita tu, minta dia datang jumpa saya. Okey. Okey. Mo Cik Ena. Anik Mo. Lagi nak pesan apa-apa, boleh? Boleh. Okey, kalau macam tu saya nak awak cari list calon-calon position HR yang Ina pernah handle dulu. Awak cari dekat file Ina, dekat laptop Ina ke. Mesti ada. Jadi awak tengok list tu, call satu-satu. Yang free minta datang interview segera. Okey, cari dekat file calon-calon, telefon satu-satu. Call balik, okey. Mo Cik Ina. Lagi. Semangat awak. Okey, kalau macam tu saya nak awak gantikan tempat Zarina. Gaji teruja. Okey, gaji, offer letter, semua nanti kita bincang lain. Tapi awak kena buat kerja Ina lah. HR punya kerja pun awak kena buat, boleh? Boleh Cik Ina. Tapi saya minta maaf lah kalau ada kekurangan sebab bidang kerja Ina ni saya tak berapa mahir. Kerja HR lagi dah saya tak reti. Tapi saya berjanji dengan Cik Ina, saya akan cuba buat yang terbaik. Yang ujung tu saya suka. Yang depan-depan tu banyak buat salah saya tak suka. Okey, saya yakin dengan awak, saya percaya dengan awak. Awak belajar slow-slow Okey. InsyaAllah Cik Ina. Cik Ina, saya close sekarang boleh? Saya nak pergi packing-packing barang-barang saya kat meja lama, masuk meja baru, jawatan baru. Gaji tambahkan Cik Ina. Cik Zailan. Ya, saya. Saya ada benda nak tanya. Okey. Cik Zailan kan senior editor. Bolehlah saya menuntut ilmu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Ni saya nak tanya pasal perenggan ni. Perenggan ni. Boleh saya baca. Nak baca tak? Okey. Perenggan ni dah okey. Cuma ada kesalahan tata bahasa sikit. Ni saya nak bagi tips lah. Bila kita buat sesuatu ayat, kita kena baca 2-3 kali. Kalau rasa sedap bacaan tu maknanya betul lah. Tapi kalau rasa macam kurang sedap, macam tak kena, ada something wrong somewhere lah. Jadi ni ada kesalahan tata bahasa. Jadi boleh tukar lah yang ini. Okay. Oh, menarik. Pertama kali saya dengar perkara macam ni. Tak salah lah saya tanya pada orang yang betul. Tak adalah. Saya ni pun cakap berdasarkan atas pengalaman saya sebelum ni. Terima kasih Cik Zailan. Sama-sama. Bismillah. Dia berjalan. Sengih. Dengan bawa kotak, kipas apa semua ni nak pergi mana? Lepas ni, hari-hari kau akan tengok muka aku. Pasal kau pula? Sebab lepas ni aku akan gantikan Zarina. Awak ganti Zarina? Saya lah ni tak yakin awak boleh buat PA. Awak nak jaga diri awak sendiri pun susah saya tengok. Assalamualaikum. Kau ingat aku ni reti jawab call je ke? Alah, tak payah. Jeling tak payah marah. Orang tanya je. Mana cincin besar tu? Putus dah? Nah. Aha. Lupa tadi tanggal waktu ambil wudu. Tak kisahlah cincin tu kat mana. Janji boyfriendku tetap di dalam hati. Macam. Okay. Thank you. Over there. Ya. Okay.
Aku rasa aku tak bolehlah harapkan duit Haji Fakar tu. Excuse me. Thank you. Thank you. Aku kena cari jalan lain. Pinjaman bank? Kita try lah. Okey. Pinjaman perniagaan. Awak. Hari ni kan saya seronok sangat. Awak bukan hari-hari seronok ke? Memanglah saya hari-hari seronok. Itu pun sebab awak. Tapi hari ni saya ekstra seronok. Cuba cerita. Okey. Kan Zarina dia berhenti kerja kan? Jadi, Cik Ayana disuruh saya ambil alih tugas Zarina. Jadi PA? Ya, jadi PA. Tapi saya risau awak. Saya takut tau. Jadi PA itu bukan senang. Tambah lagi PA Cik Ayana senior jadian. Awak boleh buat ke? Saya pun tak pasti. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. Dalam hidup kita ni kena sentiasa positif. Cuba benda baru. Sekejap, ada telefon masuk sekejap. Nak gimana? Jawab je lah kat sini. Hello, Kak. Saya kat luar ni. Ada hal penting sikit. Nanti saya call balik. Siapa? Kakak awak? Kakak saya lah awak. Siapa lagi? Awak tengok kalau awak tak percaya. Kakak sayang love. 3 love. Mana ada orang save nama kakak sayang love. Awak, saya tunjuk kat awak pun awak tak percaya lagi. Habis macam mana lagi? Saya nak terus terang. Baru cakap tadi rasa seronok. Dah rasa tak seronok lah. Kakak sayang love. Hello Sheila. Sheila, nanti awak tolong cek email. Saya ada hantar link website untuk pembiayaan perniagaan. Nanti awak tolong lengkapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan. Nanti kalau dah lengkap, awak beritahu dekat saya. Nanti saya tengoklah nak hantar permohonan tu dekat bank yang mana. Okey, terima kasih. Apa lagi ni? Kejap, kenapa diorang tag aku? Tak silap aku, semua novel terbitan NR Publishing memang novel-novel lucah. Kita kena viralkan tajuk-tajuk novel macam ni supaya mak ayah boleh pantau novel apa yang anak diorang baca. Biar viral supaya orang boleh boikot. Yana. You ni ikut I ke apa ni? Tak adalah. I tadi pergi ATM. Dan I keluar bank dan nampak you keluar kedai. You nak pergi mana lepas ni? Jom makan. Sini. Hello. Hello, awak kat mana? Saya dekat luar. Awak dah makan ke? Belum. Kalau macam tu, jom. Keluar. Ida, nak tahu tak? Tadi dekat office ada satu editor ni. Dia minta saya tunjuk ajar dia. Ida, awak dengar tak saya cakap ni? Awak cakap apa? Ada satu editor ni dekat office saya. Dia minta saya tunjuk ajar dia. Lepas tu dia puji-puji saya tau. Baguslah. Baru masuk 2-3 hari dah orang nampak saya. Dah orang hargai saya.
Dulu kerja berpuluh tahun. Dapat maki. Tak ada seorang pun puji. Kerja lah elok-elok. Awak tu bijak. Ada pengalaman pula kan? Betul? Ida, Ahmed duduk sini kita tengok TV. Awak. Makanlah. Sekejaplah awak. Saya tengah sibuk kerja ni. Selagi kerja saya tak siap, saya tak lalu nak makan tahu tak? Awak, saya ni dekat office dah tak ada kawan makan tau. Ini keluar dengan awak, rasa macam makan seorang juga. Okeylah. Saya makan. Awak, Apa? Sebenarnya saya ada benda nak terus terang awak ni. Sebenarnya saya Cakaplah. Sebenarnya saya selalu cek dia bila gaduh dengan awak. Patutlah pun. Patutlah apa? Awak nak body shaming saya lah ni, tak baik tau. Iyalah, patutlah saya nampak awak tak susut-susut. Awak ingat senang kena diet. Awak, saya suruh awak diet. Bukan saya nak tengok awak kurus. Tapi saya nak sangat tengok awak sihat. Oh, so sweet. Sweet. Oh, Mini love. Sayang juga awak kat saya, Mestilah. Ha, siapa tu? Kakak awak lagi ke? Tak adalah, ni hal kerja lah. Sebut pasal hal kerja, saya sikit hari sibuk. Jadi susahlah saya nak jumpa awak. Awak ni, kita ni dah lah susah nak jumpa. Bila jumpa tu luangkan je lah masa dengan saya. Awak kan tahu, saya ni kerja on call. Jadi saya tak tahu bila habis. Awak tu, bila saya call, susah nak angkat. WhatsApp selalu blue tick. Lepas ni susah nak jumpa. Macam mana saya ni dah lah kelingi, Wak. Kelingi tu apa? Susahlah. Zaman sekarang ni punya bahasa. Nak majuk. Sorry lambat. Loh. Ingat tak mai tadi, ingat ada apa-apa lah, risau saya. Awak. Okey ke? Okey. Lesen Finas dah settle. MOF. Company secretary lah. Hello, Falina. Ni saya nak tanya sikit pasal pendaftaran MOF. Macam mana? Oh, you boleh buatkan. Okeylah, kalau macam tu you buatkanlah. Dan nanti you hantar invoice je pada syarikat punya email, okey? Right, thank you. Bye. Okay. MOF done. Next. Apa alternatif kalau novel aku tak terjual? Hutang banyak lagi ni. Macam mana ni? OTT buat drama adaptasi. Daripada aku ikut idea Zailan tu untuk ambil alih syarikat Ayana, bagus aku buat sendiri. Bagus aku buat untuk company aku. Zailan tu bukannya boleh percaya sangat pun. Kang tantah nanti bila dia dapat ambil alih syarikat Ayana, dia yang kawal semua. Tak apa Doreen. Kau fokus dengan company kau je. Sekarang ni macam mana?